Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan telaah. Ini adalah episod yang keberapa bersama dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya sudah hilang kira, tak cukup jari. Kerana setiap hari mungkin 3 atau 4 judul yang kita bentangkan. Dan sementara ia diperkenalkan di telaah, tentulah buku-buku di bawah MAPIM khususnya adalah buku-buku yang berkualiti mewakili sektor pengetahuan Malaysiana. Nanti kita bincang apa itu Malaysiana. Tetapi hari ini kita bercakap tentang kekeluargaan, jejak ayahanda. Ayahanda siapa? Menariknya kerana buku ini, kalau tengok ini pun dia ada dia punya cokma, bukan cokma, nak panggil apa ni ya? Cogan. Penulis pemenang Anugerah Buku Negara 2018, karya pertama seumpamanya dengan 4 prakata diraja, bukan kaling-kaling, warnanya kuning. Ini buku ditangani dengan gigih sekali. Berapa tahun Cik Wan? 5 tahun. 4 hingga 5 tahun, juga hilang perhitungan berapa tahun, begitu lama sekali meneroka kandungan. Saudara Wan Helmi Zain, kita berikan tepukan kepada Cik Wan. Terima kasih. Di LinkedIn saya sebut tadi, dia tulis Pahangologis. Pahang lah, maknanya ilmu tentang Pahang ni beliau simpan ini. Kerana beliau menangani banyak buku-buku yang berlatarkan tentang, yalah Pahang lah, Pahangologis tu. Khususnya buku-buku dalam konteks yang kita akan tangani adalah berkait tentang biografi diraja yang memenangi anugerah. Dan tentu saja banyak tadi kita sembang. Kalau kita boleh dokumenkan Cik Wan apa yang kita sembang tadi. Dah boleh buat podcast. Dah boleh buat podcast di situ. Selalunya begitulah. Kadang-kadang kan sembang dengan kawan-kawan di kedai mamak ni, nilai dia lebih tinggi daripada yang kita bawa masuk ke TV. Jadi kena ambil ruangan dekat luar. Untuk kita sembang lebih lanjut. Baik. Cuma menariknya Cik Wan ini, kegigihan beliau menulis buku-buku yang berkait tentang adat istiadat. Yalah, istana lah ya. Saya menganggap beliau mempunyai, nak sebut apa, tertingkap mungkin untuk melihat dari dalam keluar dan luar ke dalam untuk memahami susur galur, kerana untuk menerbitkan buku semegah ini dari kacamata dalam istana untuk santapan rakyat, itu memerlukan suatu exposure yang bagi saya tidak lumrah lah. Bukan semua orang dapat peluang sebegitulah Cik Wan ya. Dan menang pula anugerah tu. Jadi saya nak ucapkan tahniah. Cumanya elok kita dedahkan atau perkenalkan dulu kepada audiens kita yang menonton dan juga yang berada dalam dewan. Jejak ayahanda ni biografi tentang siapa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari setanah air. Tuan Syed Munawar, senior saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Menjawab persoalan tadi, jejak ayahanda ini merupakan satu biografi diraja mengenai riwayat almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'an Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Raja Pemerintah Pahang yang ke-32. Baik. Ke-33. Okey. Itulah kalau tergelincir telefon saya tak tahu nak membetulkan yang keberapa. Sebabnya berdasarkan salah silah terkini yang dikeluarkan oleh Perbadanan Muzium Pahang. Ada perubahan salah silah juga? Ada perubahan salah silah. Jadi kita telah kaji balik atas limpah perkenan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang. Maka kita telah olah balik daripada penelitian yang kita buat. Salah silah Pahang ini kita ambil permulaannya daripada Maharaja Dewa Sura. Okay. Jadi saya boleh katakan di sini bahawa sesiapa yang ingin menulis mengenai sejarah atau periwayatan Kesultanan Pahang selepas ini harus menurut kepada salah silah terkini yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda tersebut. Bukan salah silah terdahulu yang pakai. Baik. Salah silah ini digunakan sejak tahun 2023. Jadi sudah terselah Pahangologisnya. Sebab siapa tanpa sedar saya sedang trans. Siapa sedang trans masuk je dalam dunia Pahang tu dia boleh bercakap dengan pejam mata dan dia menjelaskan je. Hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Tapi sebelum kita terus terjun, saya berminat tentang tadi soal salah silah rasmi yang baru. Saya membayangkan, saya tahu Syed Munawar, Syed Mustafa, Syed Hashim, Syed Ibrahim, Syed Osman. Tapi macam mana boleh tergelincir 34, 35 itu tambah ke atas? Baik. Atau itu menarik. Ini menarik. Apabila saya menulis untuk Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku, sewaktu Baginda menduduki takhta persekutuan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Waktu tu saya menerima titah langsung daripada Kebawah Duli untuk menyiapkan satu naskah berjudul Permata Hati Rakyat. Yang menerangkan sumbangan Kebawah Duli Paduka Baginda berdua
semasa COVID-19. Maka titah yang diberikan kepada saya pada ketika itu ialah Cik Wan, saya tidak mahu ditabalkan sebagai Sultan Pahang yang ke-6. Kalau Sultan Pahang yang ke-6, dia kata, takkanlah Kesultanan Pahang tu bermula tahun 1882 apabila Sultan Ahmad naik takhta pada 6 hari bulan Ogos 1882. Jadi dari situ telah ditauliahkan beberapa orang anggota pasukan penyelidik yang dinaungi lembaga Perbadanan Muzium Negeri Pahang untuk menelusuri balik. So kita dapat di situ 4 fasa Salasilah Pahang ni, iaitu yang kita kenal sekarang daripada dinasti ataupun wangsa bendahara. Kemudian kita ada daripada wangsa Johor Lama, kemudian kita ada daripada wangsa Melaka, dan juga kita ambil juga daripada permulaan pra-pertuanan Melaka. Tapi untuk makluman Tuan Syed, insya-Allah pada bulan kalau tidak ada aral melintang atas limpah perkenan ke bawah duli, pada bulan depan insya-Allah kita akan merayakan 556 tahun Kesultanan Pahang. Jadi kita ambil pangkal ataupun dalam bahasa kalau kita ambil dialek Brunei, pancir kepada Salasilah ini adalah Sultan Muhammad Shah ibni almarhum Sultan Mansur Shah yang didatangkan daripada Melaka ke negeri Pahang. Asbab peristiwa pembunuhan Tuan Besar anak bendahara Tuan Perak. Itulah hikmahnya bila menemu bual orang yang menulis dan jauh hari ni, sebab di halaman 31 ni saya sudah lihat dia punya senarai Raja Pemerintah Pahang ini 33-34. Saya tak perasan soal standard baru itu, melainkan bila Cik Wan menyebutnya saya mengambil piawai barunya. At face value saja kita ambil kan. Tapi di situ menarik kerana apa badannya untuk mengabsahkan? Baik. Dalam memahami Kesultanan Pahang, kita kena faham bahawa komentar atau ulasan ataupun analisis yang kita hendak berikan harus bersandar kepada 2 sumber. Yang pertama, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang. Di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang disebut dalam bahagian yang pertama bahawa Raja Pemerintah merupakan mercu segala kemuliaan. Maknanya atas limpah perkenan ke bawah duli Paduka Baginda Tuanku, maka Tuanku sajalah yang mempunyai semua kuasa mengenai menjadi mercu kepada segala kemuliaan, adat istiadat dan sebagainya. Sebab itu kalau orang tanya kenapa macam mana pemakaian samping di negeri Pahang ni berbeza. Kerana kami memakai bengkongnya di dalam. Bukan orang kata tak tercabut ke? Saya kata tak akan tercabut sebab bengkongnya di dalam. Dan kita lilitkan bunga itu pada sampir keris. Sama juga dengan Salasilah, badan yang mempunyai authority untuk memberikan keabsahan, validasi kepada sebarang perkara berkenaan adat istiadat ni. Pertama, selain daripada tubuh ke bawah duli yang Maha Mulia, ke bawah duli Paduka Baginda sendiri, adalah Majlis Kesultanan Pahang, dan juga kita ada jemaah pangkuan di Raja Negeri Pahang, dan juga Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, yang mana semua badan ini adalah termaktub di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang. Kalau saya boleh sorot sedikit, Tuan Syed Munawar, waktu sehari sebelum kita berpencak dulu pada hari pertabalan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah, saya telah menerima satu mesej daripada seorang wartawan yang memberitahu saya mengenai seorang pempengaruh yang memberikan komentar mengenai Salasilah Pahang tanpa mendapat perkenan daripada Istana Pahang. Saya tak nak sebut nama pempengaruh tersebut. Jadi perkara itu dirujuk kepada saya, dan saya beritahu kepada
wartawan yang berkenaan untuk memberitahu semula kepada pempengaruh itu. Saya kata kalau bukan orang Pahang, jangan pandai-pandai memberi komentar tentang Kesultanan Pahang ni berbalik kepada Iskandar Zulkarnain. Saya bagi tahu dan saya kata tolong cabut posting, tolong cabut hantaran itu daripada laman Facebook beliau sebelum saya sembah maklum kepada Kebawah Duli. Sebab kalau saya sembah maklum lain ceritanya. Jadi saya kata yang pada waktu itu yang terpakai adalah salah sila yang diselenggara oleh yang hormat Datuk Seri Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Wan Haji Abdul Wahid bin Wan Haji Hassan. Jadi ini penting dalam kita memahami setiap negeri ni ada keunikan dan dalam konteks Pahang. Kita bercerita mengenai salah silah tadi, terlebih utama bagi saya apabila menulis tentang sosok yang saya perikan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'an Billah, restu dan juga limpah perkenan daripada raja pemerintah itu yang pertama dan utama. Perlu saya perolehi terlebih dahulu sebelum saya dapat memulakan kerja-kerja penyelidikan. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana karya ini juga mendapat dukungan daripada Istana Pahang, terutama sekali daripada Yang Mak Mulia Tengku Panglima Raja Brigadier Jeneral Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melalui geran penyelidikan yang dikurniakan oleh Yang Mak Mulia. Mendengar penjelasan Cik Wan Helmi itu, saya membayangkan kerumitannya. Saya mendengarnya pun saya cuba mengamat-amati kan rincinya tadi soal bengkong tak bengkong itu daripada pakaian sehinggalah authority. You are being authorized. Jadi dua soalan timbul rentetan daripada penjelasan itu tadi. Gambarannya bahawa penulisan jejak ayahanda ni yang meriwayatkan kepimpinan Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah adalah merupakan commission, arahan top down, tauliah yang diberikan. Satu. Yang kedua datang bersekali dengannya disebabkan kita bermula dengan titik mana mula kepimpinan. Pancirnya itu. Bagaimana Cik Wan Helmi, adakah itu juga komisen perlu bermula? Kerana saya melihat di bahagian-bahagian awal tu bercakap tentang ayahanda baginda almarhum Sultan. Benar. Di mana yang Cik Wan Helmi kita kena mula bercerita di sini sampai akhirnya. Jadi menentukan julat masa yang menjadi rujukan jejak ayahanda ni bagaimana itu berlaku? Adakah itu juga satu bentuk tauliah, komisen? Tuan kena menulis dari sini ke sini atau di mana ruang kreatif, di mana ruang tauliah, di mana ruang authority? Oi, banyak soalan susulannya sekaligus. Saya jawab tu dengan satu quotes dalam bahasa Inggeris ya. Saya pernah jumpa, to be trusted is worthier than being loved. Untuk dipercayai itu lebih besar daripada dicintai. Sebenarnya ilham untuk menulis ini datang sewaktu saya diminta untuk jadi rakan pengulas juga. Waktu itu hari kemangkatan almarhum pada tarikh 22 hari bulan Mei tahun 2019. Waktu itu saya sedang duduk sementara menunggu jenazah almarhum dibawa ke makam Diraja Pekan. Waktu itu saya dengan Naib Chancellor UMPSA pada ketika itu sedang duduk di Dewan Santapan, namanya Dewan Mulia di Istana Abu Bakar di Pekan. Maka timbul satu idea daripada Naib Chancellor waktu itu untuk supaya Wan cuba teroka peluang untuk UMPSA dapat menampakkan jenamanya melalui peristiwa ini. Jadi itu merupakan satu cetusan awal kepada saya dan sewaktu perjalanan dari Istana Abu Bakar menuju ke makam Diraja Pekan, saya rakamkan gambar-gambarnya dalam buku ini. Sejauh lebih kurang 2.5 km tersebut, bulan puasa, hari nuzul Quran ya, hari yang sangat berkat, hari kemangkatan almarhum. Saya telah dapat membayangkan apa yang saya perlu buat. Pertama, berdasarkan pengalaman saya menulis untuk Kebawah Duli Paduka Tuanku sebelum ini, restu dan perkenan itu yang paling utama. Jadi selepas usai dan musta'id istiadat pemakaman,
Maka perkara pertama adalah saya mohon untuk menghadap Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Tengku Amir atas kapasiti Yang Amat Mulia sebagai Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang untuk saya menyembah maklum ke sisi pengetahuan Yang Amat Mulia mengenai hasrat. Dari situ, Yang Amat Mulia telah menyembahkan pula ke sisi pengetahuan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang yang pada ketika itu Yang di-Pertuan Agong ke-16, dan alhamdulillah saya menerima surat perkenan daripada pejabat ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang daripada Pemangku Raja Pahang pada ketika itu Tengku Hasanal untuk memberikan mandat penuh kepada saya untuk mengolah, menulis dan mengarang mengikut kesukaan saya. Dan juga diberikan akses penuh. Itu saya kata, to be trusted is worthier than being loved. Okay. Diberi akses penuh kepada koleksi album Kesultanan Pahang. Okay. Dengan mandat untuk mencungkil apa-apa foto yang dapat diketengahkan buat kali pertama melalui karya ini, dan di situ saya mula berkampung di pejabat, sekarang ni kita panggil Majlis Kesultanan Pahang, waktu itu dipanggil pejabat ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Saya berkampung selama saya rasa dekat 2 bulan, dan dari situ juga saya dapat ditemukan pula dengan saudara mara almarhum, terutamanya di Istana Perak. Di situ saya dapat juga gambar-gambar daripada yang ke bawah duli duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak, Raja Nazatushima, yang juga berkenan memberikan gambar-gambar daripada koleksi peribadi baginda. Dan ini juga membawa saya sampai ke Kuala Kangsar, tempat almarhum menuntut di Malay College, di College Melayu Kuala Kangsar, di mana di situ saya bertemu dengan keluarga di Raja Perak, kerabat di Raja Perak, keluarga Raja Johannes, ibni almarhum Raja Arif Shah. Yang terkenal anak Raja Johannes ini adalah Yang Mulia Raja Syariman, pengarca terkenal tanah air. Yang mana di situ saya dapat cungkil lagi banyak kisah almarhum semasa almarhum menuntut di Kuala Kangsar, kerana waktu itu kalau almarhum liburan hujung minggu, maka almarhum akan balik ke Bukit Candan, ke rumah ayahanda Raja Johannes ini. Jadi dari satu titik, bila kita menyelidik, kita akan jumpa titik yang lain dan kita menyambung titik-titik itu menjadi satu naratif, dan kebebasan yang diberikan oleh pihak istana itu memberikan ruang untuk saya berkarya dengan nama-nama bab yang saya, kalau Tuan Syed Saya baru nak tanya tentang itu, saya akan rimakan sebab saya ada OCD sikit. Jadi saya suka semua benda tu ada rima. Ya, ada rima, dan dia memberikan makna seni yang lebih kepada sebuah karya akademik, dan dia tidak merupakan sebuah karya akademik yang kaku semata-mata. Saya baru nak bertanya tentang itu kerana gambarannya adalah bukan hanya soal tauliahnya, juga diberikan kebebasan, liberty untuk menentukan dan menyusun atur sebelum kemudian dipersembahkan tentunya. Kerana apabila saudara Wan Helmi menyusun ini, kita ada bermula dengan cerita 1 sehinggalah ke cerita 6 sebelum kita pergi kepada sajak jejak ayahanda ni. Saya nak bacakan kepada audien kita bagaimana apa nak sebut istilahnya, tajuk untuk setiap cerita, judul lah mungkin ya. Boleh, judul lah ya. Kalam Iftitah. Cerita 2 Gahara Bestari. Cerita 3 Bahtera Bahari. Cerita 4 Mestika Negeri. Cerita 5 Permata Pertiwi, dan cerita 6 Kalam Ikhtisar. Orang yang faham ada asas bahasa Arab dan juga bahasa istana ni akan mudah memahaminya. Tapi kalau kepada awam ini, soalnya bukan soal faham sangat, tetapi saya bayangkan prosesnya. Saudara diberikan tauliah, juga diberikan kebebasan. Perlu mengaitkan dari satu titik ke satu titik. Kemudian cuba mengolah di dalam arkib foto yang ada. Kerana buku ini syarat dengan foto ya. Mencari foto yang kena dengan cerita yang mana satu. Sungguh. Menulisnya, menyusunnya, menapisnya dan meletakkannya dalam
plot cerita 1 sampai 6 ni. Kongsikan, saya bayangkan kalau saya tak ada rambut dah ni. Buat buku Alhamdulillah. ada lagi ya. Ada Alhamdulillah. lagi. Boleh kongsikan dengan Boleh. kami bagaimana proses tu? Ini saya katakan ya, jadi penyelidik, jadi seorang akademik ni, kita harus ada satu sifat meneroka. Okey. Sifat meneroka tu datang daripada pengalaman silam kita dan juga kecenderungan semasa kita. Saya katakan tadi, pertama, saya selalu berbincang dengan mentor saya, mana Cik Azli dah hilang dah. Okey, mentor saya Cik Azli. Saya pertamanya minat saya daripada kecil. Alhamdulillah saya dibesarkan dalam keluarga guru. Almarhum bonda saya guru mantan guru besar pertama wanita bagi sekolah orang asli di Malaysia. Ayahanda saya masih lagi bernafas, alhamdulillah, juga mantan seorang guru besar. Hidup saya semasa kecil ni dikelilingi oleh buku dan hikayat. Dan saya teringat saya menulis puisi saya yang pertama. Saya mula dengan syair pada umur 12 tahun. Dan itu satu. Dari segi kita punya asuhan ya, asuhan awal. Yang kedua adalah dari segi pendedahan. Kerana saya dibesarkan di bandar di Raja Pekan. Maknanya satu halaman dengan Istana Abu Bakar, tempat semayam almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah. Kebetulan ayahanda saya pada waktu perkhidmatan beliau sebagai pegawai pelajaran merupakan kapten pasukan tenis di Raja Pahang. Okay. Jadi waktu kecil saya, ada court tenis lah di sana ni. Saya ikut ayahanda saya main tenis di gelanggang tenis di halaman Istana Abu Bakar, dan saya berpeluang waktu itu, saya umur 4-5 tahun, saya berinteraksi secara langsung dengan almarhum. Okay. Dan saya tidak sangka laluan itu merupakan laluan kerjaya saya yang saya temui lepas saya habis di sekolah undang-undang di UIA. Tidak jumpa saya punya titik hijau saya di firma Guaman. Saya juga tidak jumpa titik hijau saya sewaktu saya berkhidmat sebagai pegawai takbir dan diplomatik. Tapi saya jumpa titik hijau saya waktu saya berkhidmat sebagai penyelidik dan pendidik sekarang. Okay. Jadi rupanya itu titik hijau yang didoakan oleh almarhum bonda saya yang merupakan seorang guru sejarah dan guru bahasa. Jadi di situ dengan pengalaman dan juga asuhan awal itu, saya garap sebagai satu, orang kata, kualiti untuk saya tampilkan melalui karya saya yang pertama sekali, Tuan Syed. Okay. Iaitu apabila saya menerima tauliah yang pertama untuk menulis biografi ke bawah duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. Waktu itu masih Tengku Abdullah, Sultan Abdullah sekarang, tahun 2017. Dan kebetulan buku itu menang anugerah buku negara kategori biografi diraja terbaik. Okay. Jadi di situ tidak ada titik untuk saya toleh ke belakang lagi. Maka di situ setiap kali saya menerima sama ada panggilan dari istana untuk menulis ataupun panggilan dari stesen televisyen untuk mengulas, maka di situ saya mula membangunkan istilah pahangologis untuk diri saya. Tapi bukan untuk saya menuntut ataupun klaim istilah itu untuk diri saya. Saya masih meneroka, masih menyelidik, dan saya rasa banyak lagi ruang untuk saya teroka, penjuru untuk saya gali untuk mencari keunikan Kesultanan Pahang ini. Dan di situ saya garap dari latar kesusasteraan yang saya ada, minat terhadap sejarah yang saya ada, serta pengetahuan undang-undang yang saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa dahulu, supaya orang kata penulisan saya tidak tersasar daripada lorong legitimasi. Kadang-kadang kita terlalu asyik berkarya sampai kita
tergelencir atau terpeleset daripada lorong legitimasi. Akhirnya mendatangkan kemurkaan bukan saja daripada istana, juga mendatangkan polemik yang tak berkesudahan daripada Peguam ini berstruktur. jelata. Lulusan guam Berstruktur, ni. sistematik dan juga seorang OCD. Jadi Oh, dia okey. Jadi, sebab kombinasi itu yang dalam penstrukturan bab itu, kalau Tuan Syed perasan, saya tak boleh, saya dah kata Gahara Bestari. Okey, untuk bab seterusnya mesti ada AI Okey, sampai ujung. okey. Dan semua syair yang saya karang untuk almarhum di sini semuanya berakhir dengan memanglah syair strukturnya dia boleh i lepas tu. Okey. Tapi saya buat daripada rangkap 1 sampai rangkap 100 semuanya semua sekali. Baik. Dia ada satu kepuasan di situ yang mana orang OCD saja akan faham. Dan dan alhamdulillah ruang PKP selama lebih kurang 2 tahun itu memberikan ruang untuk saya menajamkan lagi penulisan saya. Dia jadi blessing in disguise. Blessing in disguise, indeed. Yang menjadi ruang untuk saya betul-betul menelaah karya manuskrip ini, sehinggalah manuskrip ini berjaya saya kirim sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tersebut ke pejabat ke bawah duli tuanku di Istana Negara pada ketika itu, dan akhirnya mendapat perkenan untuk diterbitkan oleh Universiti Malaysia Pang Sultan Abdullah pada tahun 2025, yakni selepas 6 tahun kemangkatan almarhum Sultan Haji Alamat Shah Al-Musta'in Billah. Ya, kita sedang membicarakan tentang jejak ayahanda memperihalkan riwayat kepimpinan Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Kita belum, Saudara Wan Hamid, betul-betul terjun ke dalam kandungan ini. Kita masih lagi proses awalan ini, penerokaan bagaimana ianya dihasilkan. Soalan terakhir saya tentang penerokaan sebelum kita kepada isinya adalah kerana digambarkan tadi arkib gambar. Tidak semua arkib gambar ini ada kod menjelaskan. Benar. Itu satu kerja. Saya bila melihat makalah ini dan bersembang awal dengan Cik Wan Helmi, saya bayangkan dan 5 tahun prosesnya. Mengolah itu seperkara. Menentu bahawa gambar ini mewakili olahan ini atau sebaliknya. Wah, bagaimana itu dibuat? Saya bayangkan dia proses, kalau orang sekarang dia kata ding-dongnya. Pergi balik depan belakang itu proses 5 tahun yang kalau orang tidak ada stamina dan tidak ada passion, tidak ada nyala rasa yang jelas tentang ini, dia boleh pancit di pertengahan jalan tu. Nyalaan itu datang dari pemikiran kritis kita. Okey, saya boleh katakan untuk memang banyak gambar dalam buku ini. Orang kata kalau nak dijadikan satu buku mewah ataupun coffee table book pun boleh. Tetapi bagi saya sebagai seorang pendidik dan juga penyelidik, etika saya sebagai seorang pendidik dan penyelidik adalah untuk memandaikan umat, mencerdikkan masyarakat. Jadi gambar yang kita ketengahkan, saya boleh saja satu keping gambar, kalau kita ambil contoh gambar di muka surat 341, muka surat di 341. Gambar Majlis Istiadat Keputeraan. Kalau kita menulis secara biasa-biasa, ke bawah dulu Yang Maha Mulia sedang mengurniakan pingat, itu captionnya. Tetapi saya akan pergi lebih daripada itu, saya akan pergi di sebalik caption. Kenapa baginda pada ketika itu bersemayam seorang diri di singgasana? Itu memerlukan penyelidikan tersendiri. Itu memerlukan penyelidikan. Kenapa pada ketika itu baginda kelihatan sedikit istilahnya adalah gundah, ya? Kerana istiadat itu dilaksanakan setahun dua selepas kemangkatan almarhumah Tengku Ampuan Hajah Afzan rahimahullah. Jadi itu memberikan naratif memberikan satu cetusan kepada saya untuk bercerita di sebalik gambar. Jadi di dalam semua karya yang saya hasilkan setakat ini, alhamdulillah, Tuan Syed, adalah saya gunakan teknik di mana saya mencari cerita di sebalik gambar. Termasuk dalam buku ini, kalau kita telusuri, ada beberapa keping gambar lama waktu almarhum baru balik dari United Kingdom.
bawa balik daripada United Kingdom, ada satu gambar tuanku bergambar dengan, waktu tu pegawai, tuanku berkhidmat di Regimen Askar Melayu Diraja di Port Dickson. Tuanku bergambar dengan kereta Bentley almarhum. Okey. Saya mencari Bentley itu model apa. Okey. So itu memerlukan saya mencari majalah pemotoran United Kingdom. Muncullah sekarang ni British National, UK National Archive Online. telah ada data Okey. dalam talian. ya. Begitu juga National Archive of Singapore juga sangat komprehensif. Jadi saya mencari kenapa nombor daftar di JPJ dan juga jata-jata yang ada pada kereta itu, dan di situ menemukan saya pula dengan jurupakai almarhum, valet almarhum. Menemukan saya kepada di mana almarhum bersemayam sewaktu di Port Dickson, dan bagi saya permata yang paling mahal harganya yang saya jumpai waktu saya menelaah lebih kurang 3,000 keping foto. Saya boleh bayangkan? 3,000 keping foto adalah kisah cinta almarhum dengan almarhumah Tengku Ampuan Hajah Afzan, yang mana satu keping gambar almarhum saya papar dalam buku ini, yang mana tuanku almarhum menulis di belakang foto tersebut lebih kurang beginilah, to my love Afzan, from Eddie. Tuanku membahasakan diri baginda, nama manja timang-timangan almarhum adalah Eddie. Jadi bila saya dapati kenapa Eddie, jawapannya saya jumpa waktu saya menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak, iaitu sepupu kepada almarhum, dan juga kekanda kepada Raja Permaisuri Agong sekarang. Maka ditemukan saya gambar, sekeping gambar waktu tuanku menuntut di United Kingdom. Rupanya ada Eddie, ada Jack, ada Jeff. Okey, siapa Eddie, Jack dan Jeff? Eddie adalah Tengku Ahmad Shah almarhum, Jack adalah Tun Abdul Razak, Razak Jack, dan Jeff adalah almarhum Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Dan mereka bertiga merupakan rakan sepengajian di United Kingdom, walaupun berlainan universiti, tetapi setiap kali mereka bersantai hujung minggu di kota London bersama dengan ayahanda saudara kepada almarhum, iaitu almarhum Sultan Idris Shah Perak, ayahanda kepada Raja Permaisuri Agong. Mereka akan menggunakan nama timang-timangan ini bagi orang kata ialah rakan sepengajian. Jadi tidak ada tembok antara anak raja dengan anak orang biasa. Jadi ini merupakan jika kita tidak mentelaah di sebalik gambar, kita tidak menyelidik kenapa gambar itu ada, dan siapakah orang-orang dan struktur-struktur yang ada dalam gambar itu, kita tidak akan dapat pergi lebih daripada sekeping foto. Jadi tepat sekali sesi telaah, kita menelaah buku ini, dan sebenarnya telaah, mutalaah dalam bahasa Arab itu pergi lebih daripada sekadar melihat. Dia pergi di sebalik tembok, di sebalik tabir. Dan ini sebenarnya satu perkara yang seorang peneroka dan penyelidik ilmiah akan dapat merasakan keseronokan, keasyikan membakar kandil malam itu. Lama saya tak guna istilah itu, kandil. Dian malam itu untuk menulis dan menggarap, akhirnya menjadi karya. Ni kalau tak kena COVID, dia akan jadi lebih tebal. Dan saya punya penerbit Encik Azli daripada UMPSA harus minta berpada-pada saya menipiskan. Ataupun ini buat pun berapa dah hampir 500 600 muka surat. 600 muka surat. Sebenarnya banyak lagi yang saya boleh ceritakan. Tetapi ini
saya katakan kepada penerbit UMPSA, saya reservekan untuk karya-karya saya yang akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Ada sequelnya dan susunannya InsyaAllah. insyaAllah. Saya bermain dengan imajinasi kerana kita berfikir secara visual kan. Setiap bait yang Saudara Wan Helmi sebutkan tu, saya membayangkan prosesnya. Kerana digambarkan tadi, melihat satu gambar almarhum Tuanku Baginda berseorangan menimbulkan persoalan. Itu baru satu gambar. Daripada 3,000 gambar dipilih mungkin berapa ratus sahaja untuk dimuatkan. Dan proses saya sebut tadi timbal balik, pergi menyemak berapa ramai juru absah. Tadi disebutkan kenderaan siapa. Ini semua satu proses yang panjang. Saya terbayang seperti menonton Da Vinci Code. Pakar sejarahnya meneliti dan membawa kepada titik-titik berikutnya. Kita belum lagi bergenjak kepada proses ini. Kalau mula masuk kepada dimensi proses kandungannya. Tadi ada dikongsikan sedikit tentang Eureka moment, bahawa suluhan yang paling bersinar daripada kandungan yang ditelaah ini adalah tentang cinta. Ya. Saya bayangkan imajin saya, AD itu mungkin datang daripada Ahmad AD Dunjuk. Betul. Benar. Telahan saya betul. Ini bukan hanya telaah, ini juga satu Selamat telahan. Selamat datang ke Istana Pahang. Imajinasi saya bermain di situ. Tapi sepanjang menyusun ini, tentang ini sebuah biografi yang kronologikal, betul saya sebut begitu. Benar. Ada momen lain yang menjadi eureka rupanya. Pencerahan, enlightenment kepada banyak sekali. Okay. Mungkin kita kongsi satu atau dua. Okey, saya ambil yang paling menarik paling menarik apabila saya diberikan perkenan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda. Waktu itu Kebawah Duli masih lagi yang di Pertuan Agong. Bukan saja akses kepada album, tapi akses kepada semua istana semayam. Maknanya istana-istana milik Kesultanan Pahang di semua daerah dan juga tempat-tempat lain di Malaysia. Ada berapa? Saya diberikan itu biarlah menjadi rahsia saya dengan Istana Pahang ya. Okey. Ninot yang tanya. Jadi ada beberapa yang rasmi ya. Okey, yang saya boleh sebut yang saya pernah pergi yang di KL ini. Ya di KL tu ada yang berapa? baru. Ada yang di Bukit Keuangan tu dah dirobohkan dah. Okey, yang momen yang paling ataupun saat yang paling bagi saya juga menyentuh perasaan ya, ada dua. Pertama apabila ini waktu PKP tapi bila waktu PKP ni kita dapat surat istana untuk bergerak. Jadi di setiap itu surat kuning tu. Di setiap sekatan jalan raya itu saya menerima tabik lah. Ya, jadi dia bergantung juga kenderaan yang diguna. Kalau saya mungkin dah lepas juga agaknya. Dan digit pada kenderaan itu. Dan pertama apabila saya diperkenan masuk ke Istana Seri Angkasa di Cameron Highlands ya. Saya dibenarkan masuk ke bilik beradu almarhum. Tuan Syed bayangkan waktu itu tahun 2020 ya. Masih lagi almarhum belum waktu PKP belum sampai setahun almarhum mangkat. Saya berjumpa dengan penjaga Istana Seri Angkasa. Namanya adalah Pak Anjang. Ya, Pak Anjang. Jadi saya masuk ke bilik peraduan almarhum, bilik tidur almarhum, kamar beradu. Tidak ada satu pun tinggalan almarhum, baik dari segi pakaian dan juga buku terakhir yang dibaca almarhum masih lagi belum dialih. Persalinan almarhum, satu persatu kasutnya, dan juga diary almarhum, katil tempat almarhum beradu dan juga buku yang tersusun pada rak baca almarhum. Dan diceritakan, saya tanya pada Pak Anjang, kenapa tak dialih lagi? Pak Anjang juga menangis. Kata, saya tak sampai hati. Saya tak sampai hati, dia kata. Sebab saya masih terbayang-bayang sosok almarhum berada dalam bilik peraduan tersebut. Juga berlaku apabila saya
ke Istana Abu Bakar, ya, istana utama di Bandar Diraja Pekan. Sekarang ni istana tersebut sedang menjalani proses renovasi untuk istiadat pertabalan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Kelak. Saya dibawa ke pejabat peribadi almarhum kalau kita masuk di balai menghadap utama menuju ke Balai Rong Seri, di kiri adalah balai menghadap besar, di kanan adalah pejabat almarhum. Juga belum dikemas pada ketika itu. Di situlah pen almarhum masih lagi terletak dan sebagainya. Saya tanya pada pak cik, saya lupa nama beliau, penjaga istana tersebut. Beliau juga menangis. Dan dari situ kita tahu kenapa ada tangisan-tangisan ini. Maka di situ saya dapat jawapan kepada falsafah kepimpinan almarhum. Raja dan rakyat berpisah tiada, raja dan rakyat sehati sejiwa. Kenapa? Di sini kita katakan manusia mati meninggal, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Rupanya di sebalik tangisan, esakan dan juga rasa terharu orang ramai apabila mangkatnya almarhum pada 22 Mei 2019 itu adalah betapa banyaknya sedekah jariah almarhum yang tidak diketahui orang awam selama ini. Yang mana orang hanya mengasosiasikan almarhum dengan biasanya dengan bola sepak tanah air, dengan lawatan ketokohan baginda di peringkat antarabangsa. Tetapi satu sisi yang tidak diketahui adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Sisi sedekah jariah ini merupakan sisi yang sangat mahal, sisi yang sangat jarang diceritakan, dan betapa ramai orang yang dapat manfaat daripada sedekah jariah almarhum yang saya yakin inilah yang menyebabkan Allah merahmati almarhum mangkat pada hari nuzul Quran. Dan pada waktu itu saya rasa Tuan Syed juga bersiaran, saya juga bersiaran langsung pada ketika itu. Saya menjadi rebutan semua stesen TV pada hari itu. Saya ingat lagi. Perlu dikerat-kerat. Perlu dikerat, sekejap di RTM, sekejap di Bernama, sekejap di Awani. Jadi peristiwa yang orang yang berada di Balai Rong Seri saja tahu pada hari itu bila di tengah terik nuzul Quran 22 Mei 2019 tersebut tiba-tiba ada sekelompok awan mendung atas Balai Rong Seri. Jadi ini saya katakan bila saya menulis kenapa? Kenapa? Jadi kedaulatan, isu kedaulatan seorang raja pemerintah ini kadang-kadang datang daripada sebenarnya amal ibadah seorang raja pemerintah yang tak perlu disebut-sebut, yang orang tahu hanya selepas kemangkatan almarhum. Jadi ini persoalan bila kita bicara soal kedaulatan, dia bukan hanya kedaulatan waktu zaman pemerintahan, tetapi juga sebutan. Sebutan itu juga adalah umur yang kedua bagi seseorang. Jadi saya rasa menjadi tanggungjawab saya sebagai anak jati Bandar Diraja Pekan Pahang Darul Makmur dan juga anak jati Pahang Darul Makmur untuk membawa cerita ini ke tengah supaya masyarakat sama ada di negeri Pahang ataupun rakyat Malaysia secara keseluruhannya mengetahui sisi-sisi tersembunyi mengenai almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Saudara Wan Helmi, di dalam menghasilkan biografi diraja sepenting inilah, saya melihat lelah usahanya itu dan begitu rinci keperluan kerana you can't afford to make mistake. Indeed. Dia akan menjadi beban yang besar, bukan hanya soal sejarah tapi soal pentauliahannya itu. Menjaga trust yang disebutkan dia lebih bernilai daripada kasih sayang. Niat bila menuliskan ini seperkara adalah menawarkan sisi-sisi yang tidak terzahir kepada awam. Kami tak nampak itu semua. Mungkin kerana itu juga kita dipesan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Benar.
saudara ada kelebihan melihat dari tertingkap itu. Sebab itu saya guna istilah tertingkap semasa kita bersembang tadi. Di waktu yang sama juga, apakah tidak nantinya di hujung terdorong untuk melaksanakan apa yang dalam dunia penulisan sebut hagiografi. Menulis yang muluk-muluk tanpa memberikan penzahiran yang adil tentang kurang lebihnya sebagai seorang manusia. Benar. Supaya dia diadili dengan sosok manusiawinya itu. Benar. Kerana rakyat hari ini dia dalam media utama, kita nampak almarhum tuanku tanah runtuh, cekak pinggang dia dekat tepi sungai itu kan. Bukan semua raja melakukan itu. Tetapi baginda, kerana itu jolokannya ataupun tagline-nya raja dan rakyat berpisah tiada. Dan ini sangat sinonim dengan Pahang. Bukan hanya baginda, anak anda baginda Sultan sekarang juga begitu. Ya. Bagaimana untuk berlaku adil supaya dilihat masih manusiawi dan bukan nabi misalnya. Benar. Kalau boleh. Sebab itu bila kita menyelidik tokoh ya, penyelidikan biografi tokoh ini, kita harus saksama. Okay. Saksama tetapi dengan pada masa sama kita menyantuni kemuliaan seorang raja ya. Baik. Jadi bagaimana saya lakukan? Sedar atau tidak, Pahang merupakan satu-satunya negeri yang cogan kata negerinya adalah dalam bahasa Arab, Ya Latif. Lembut. Ya, wahai Tuhan yang maha lemah lembut. Itu memberikan jawapan kepada kenapa sosok setiap-tiap tokoh yang menduduki tahta singgasana kerajaan negeri Pahang Darul Mamur itu harus mempunyai satu sifat turun padang. Kalau di Brunei dipanggil penelingaan. Harus sentiasa mendengar. penelingaan, harus menelinga. Ya. Kerana kedaulatan raja itu kedaulatannya datang daripada sembah yang diberikan oleh rakyat jelata. Sembah ketaatan. Baik. Di situ saya melembutkan. Maknanya setiap manusia ni tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum melainkan nabi ya. Jadi di situ tuan tadi yang menyebut tentang sequel. Saya ada sequel kepada buku ini. Sudah InsyaAllah. Namanya Pancawarna insyaAllah. Azli sudah tahu? Cik Azli saya selalu ingat tentang perkara ni ya. Itu juga tauliah daripada ke bawah duli ya. Masya-Allah. Jadi dalam karya tersebut saya telah mengarang satu nazam. Saya namakan nazam tu Nazam Ya Latif. Jadi semua 99 nama Allah Ta'ala itu saya kaitkan nama Allah Ta'ala, okay, contoh Ya Latif, tapi kehambaan seorang raja. Mestilah Abdul Latif. Mestilah menjadi hamba yang lemah lembut. Jadi di situ saya menampilkan bahawa seorang raja, pemerintah, walaupun menduduki takhta yang mulia, tetapi masih ada lagi baginda bernaung di bawah arash yang maha mulia. Iaitu arash Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ ada tasawufnya. Kita tidak perlu masuk tarikat untuk faham tasawuf. Tasawuf ini kita faham kalau kita baca Hamka, tasawuf moden ataupun karya-karya beliau yang lain. Cukup dengan kita memahami bahawa kita menulis bukan untuk mencari nama. Kita menulis bukan untuk menuntut istilah ini milik kita. Tetapi kita menulis semata-mata untuk memberi pencerahan kepada umat, untuk memberi kefahaman kepada masyarakat dan memberi satu minat kepada rakyat untuk meneroka institusi kesultanan ini di luar apa yang Tuan Syed sebut tadi, di luar parameter muluk itu. Muluk pemerintahan itu ya, tetapi bukan perkara-perkara yang bersifat terlalu kayangan ataupun terlalu dewata yang menyebabkan akhirnya orang melihat istana itu seperti di awang-awangan tidak berpijak di bumi yang nyata. Jadi ini yang saya bawa. Kalau kita telusuri buku ini, ada sisi di mana almarhum ini seorang yang romantis. Almarhum pernah menulis lirik lagu yang dilantunkan oleh Jamal Abdillah sebagai dedikasi buat almarhumah Tengku Ampuan Hajah Afzan. Ada sisi di mana almarhum ini hatinya ada belas ya, rasa belas yang sangat tinggi hinggakan
apabila dalam persembahan ucapan Profesor, saya lupa nama profesor, saya rasa Asma Omar ya. Waktu ketika beliau menyembahkan pidato pengenalan waktu almarhum dikurniakan ijazah kehormat Doktor Puseratan oleh Universiti Malaya pada tahun 1985 oleh Universiti Malaya, baginda digelar oleh pemidato sebagai manusia bionik. Kerana sifat versatile almarhum. Belum pun sempat pegawai kerajaan datang tiba di tempat banjir, almarhum telah sampai dahulu. Memberi tekanan besar kepada dia. Kerana ini bukan sesuatu yang bersifat dipaksakan, dipaksa atau dibuat-buat, tetapi itu memang orang kata telah pun membenih dalam, menjalar dalam darah Kesultanan Pahang itu. Kerana kita bercakap tentang 556 tahun Kesultanan Pahang, tetapi kesultanan yang ada pada hari ini, ya, jurai yang ada kini, kita tahu apa yang berlaku pada 10 Januari 1863 di kampung Puan Ninot, Cenoh. Ya, apabila bendahara Wan Ahmad menang dalam perang saudara, dan sebagai satu, saya kira lah sebagai satu tanda sumbangsih dan juga terima kasih atas kemenangan tersebut, maka diteraplah, ya, pertamanya cogan daun kopi itu, yang keduanya gading itu, dan yang ketiganya perkataan ataupun ungkapan ya latif itu. Kerana kerana sifat Allah Ta'ala yang maha lemah lembut itu perlulah juga ada pada sifat seorang raja pemerintah. Sebab itu kita tengok hingga ke zaman pemerintahan Sultan Abdullah sekarang ini pun, baginda pada waktu memandu ataupun waktu dipandu, baginda boleh berhenti bila-bila masa. Itu semua bukan satu aksi publicity. Dia dah menjadi DNA telah Istana menjadi Pahang. satu DNA Kesultanan Pahang, yang mana kini pula diwariskan pula kepada waris ganti yang utama, iaitu Tengku Mahkota Tengku Hasan Ibrahim Alam Shah. Dan ada satu foto di situ dalam buku ini, saya rasa foto penutup pada bab kepada cerita yang mengenai kekeluargaan baginda. Kebetulan foto itu saya jumpa sedang elok almarhum Sultan Abdullah dan Tengku Hasanan. So 3 generasi yang akan meneruskan warisan penelingaan ini. Warisan membumikan istana dengan rakyat jelata. Raja dan rakyat berpisah Raja dan rakyat berpisah tiada. Jadi judul Jejak Ayahanda ni, ya, judul ini, okey. kita cuma tinggal 2 minit berbaki. Saya sedang merenung kepada penganjur kalau masa kecederaan. Baik. Itu bila penyelidik dan juga perantara televisyen berbicara, dia tidak akan ada noktah. Ya, betul. Kita kena ada sequel untuk tempat ni. Saya menanti. Jadi jejak ayahanda. Okey, perkataan ayahanda tu datang, pertamanya dia ayahanda kepada seluruh rakyat jelata di negeri Pahang. Okey. Almarhum ini. Yang kedua, perkataan ungkapan ataupun apabila pada 11 Januari 2019 apabila almarhum diisytiharkan oleh Jemaah Pangkuan di Raja Negeri Pahang sebagai di bawah Undang-Undang Tubuh, mengalami gering besar yang tidak membolehkan almarhum menjalankan tugas sebagai raja pemerintah. Perkara pertama yang dititahkan oleh Sultan Abdullah apabila dimasyhurkan naik takhta kerajaan Pahang pada 15 Januari 2019 adalah memperkenankan gelaran tubuh yang baru kepada almarhum, iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Jadi perkataan ayahanda itu keistimewaan dan merupakan satu ciri utama. Dan bagi saya perkataan jejak tu saya dapat setelah
menelaah beberapa perkataan lain, ya, perkataan lain untuk mendapatkan satu rima dan juga satu rentak yang boleh yang mengakrabkan nama itu dengan judul ini dengan rakyat jelata. Maka saya nampak seorang ayah, walaupun dia seorang raja pemerintah baik, seorang rakyat biasa baik, dia akan meninggalkan jejak untuk diwariskan oleh anak-anda-anak-andanya. Jadi kepada kami di negeri Pahang, jejak yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah apa yang kita dapat saksikan pada zaman pemerintahan Sultan Abdullah sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dan juga Raja Pemerintah Pahang yang ke-34 dan juga apa yang ditampilkan oleh Kebahduli Paduka Mulia Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, itu adalah hasil daripada jejak almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang bertitik tolak daripada akar Kesultanan Pahang 556 tahun yang lalu pada tahun 1470 Masihi. Sekaligus meletakkan jejak ayahanda ni sebagai naskah yang memenangi penulis pemenang anugerah buku negara dengan jerih lelah menyediakannya dan nilai-nilai. Saya kadang-kala apa yang saya syukuri adalah proses ini. Kerana saya mungkin tidak sempat melakukan penyelidikannya. Tapi kemudian dianugerahkan masa untuk mungkin tak sampai sejam pun, tetapi banyak sekali pengetahuan baru yang kemudiannya menambah nilai. Dan tentu saja itu semua akan menjadi muatan di dalam siri-siri telaah berikutnya. Kerana kita akan mula mempunyai perbandingan. Jadi saya menganggap bahawa ini adalah antara sesi yang saya dah langgar pun pagar batas batas masa yang diberikan. Kita berikan tepukan kepada saudara Wan Helmi Zain. Kita nantikan buku susulannya, mungkin seayat 2 kepada kamera untuk mengajak orang menelaah. Harapannya dengan tambahan seminit. Satu mak tengok dia dah bagi 1 minit. Alhamdulillah. Berani dia bagi 1 minit. Alhamdulillah. 1 minit. Sila. Mengajak penonton kita untuk membeli kepada saudara-saudari setanah air baik yang ada di dewan ini maupun yang ada di luar dewan ini, saya sarankan jika anda ingin mengenali lebih mendalami lagi sisi-sisi menarik mengenai Kesultanan Negeri Pahang Darul Makmur dari sumber-sumber yang disahkan oleh Istana Pahang dan juga daripada penyelidikan yang rapi serta teliti, saya galakkan saudara-saudari setanah air untuk mendapatkan naskah jejak ayahanda riwayat kepimpinan Sultan Haji Ahmad Shah yang saya karang khusus sebagai sumbangsih ataupun khidmat terakhir saya kepada almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Ayatuddin Al-Muazzam Shah, Raja Pemerintah Pahang yang ke-33. Semoga semangat dan juga jiwa kepimpinan almarhum itu membekas dalam diri kita sebagai rakyat jelata dan sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Maka selagi mana ada naskah ini berbaki, inilah hadiah saya buat saudara-saudari setanah air, ilmu sedikit sebanyak dan juga coretan yang ada hasil penelitian, penyelidikan dan juga telaah saya selama 4 tahun sehinggalah buku ini berjaya direalisasikan penerbitannya. Terima kasih kepada penerbit UMPSA dan juga ruang yang diberikan oleh Tuan Syed melalui sesi telaah hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih. Alhamdulillah. Buku boleh didapati, nak tepuk, kita tepuk sungguh-sungguh. Buku boleh didapati di reruai UMPSA dan tadi khabarnya macam tinggal hanya beberapa unit, tinggal 2 ni saja. Siapa cepat dia dapat. Tapi jangan risau, ada. Jangan risau, ada dia lagi. Rudy ada di tangannya. Azli ada di sini. Pegang dia, ambil nombor. Kerana ini masanya. Kita pesta buku banyak hari berbaki lagi. Berapa hari? 5 hari lagi, 4 hari lagi. Jadi mereka sepatutnya mencetak cepat. Esok lusa ditambah senyum kan. Itu kerja saya lah, mempromosi, memasarkan buku. Terima kasih Encik Wan Helmi. Sama-sama. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk juga menyertai #telaah. Jadi tuan-tuan sudah dengar hampir sejam saya bersama dengan saudara Wan Helmi. Ambil mana-mana tiang, rakam kurang daripada 3 minit, TikTok, #telaah, ikut kategori, boleh menang 500, 300 dan RM100. Jangan guna beli seluar, beli baju. Beli buku. Nak sebut buku jadi baju. Buku ini
yang akan dibawa insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam episod telah akan datang. Assalamualaikum, salam muhibah.